wabarakatuh. Nama saya Nur Akila binti Muhammad Nazri dari kelas Option Bahasa Melayu kelas 2. Saya akan menerangkan tentang pentaksiran berterusan 3 bagi kursus BMMB 1074 yang bertemakan tentang perbandingan dua tokoh bagi peranan dan sumbangan mereka dalam memartabatkan bahasa Melayu. Tokoh yang saya pilih adalah Awang Sarian dan juga Abdullah Hassan. Jadi, mari kita saksikan. Baiklah, mari kita mengenali Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Awang Sarian. Beliau dilahirkan pada 20 Oktober 1953 di Pontian, Johor. Beliau juga merupakan seorang penulis akademik dan juga beliau merupakan orang yang disegani dalam bidang bahasa Melayu. Beliau merupakan seorang pengerusi di Dewan Bahasa dan Pustaka DPP serta Fellow Kehormat di Institut Masa Depan Malaysia. Latar belakang pendidikan beliau adalah Ijazah Sarjana Muda, Persuratan dengan Kepujian dan Diploma Pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Ijazah Sarjana Sastra dalam bidang linguistik di Universiti Malaya serta Ijazah Doktor Falsafah PhD dalam bidang linguistik di Universiti Malaya UM. Awang Sarian merupakan tokoh yang penting dalam perancangan bahasa Melayu. Beliau merupakan bekas pengerusi Dewan Bahasa dan Pustaka DPP serta beliau penyandang Chair of Malay Studies di China. Sarjana yang terlibat secara langsung dalam dasar bahasa negara, ahli linguistik yang aktif menulis tentang kedudukan bahasa Melayu. Kepakaran beliau termasuklah perancangan bahasa, dasar bahasa, linguistik deskriptif, patriotisme bahasa, pengantarabangsaan bahasa Melayu. Beliau banyak memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa identiti bangsa. Seterusnya, Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan. Beliau dilahirkan di Teluk Anson, Perak pada 20 Mac 1942. Beliau merupakan seorang sarjana terkemuka dalam bidang linguistik, bahasa dan terjemahan. Beliau juga merupakan sarjana yang terawal di Malaysia yang memperoleh ijazah kedoktoran dalam bidang linguistik dan kuat memperjuangkan bahasa Melayu dalam medium pengajaran. Latar belakang beliau dalam bidang pendidikan adalah beliau penerima ijazah kedoktoran falsafah PhD dalam bidang linguistik dan teori dari Scotland iaitu Universiti Edinburgh. Abdullah Hassan pula seorang sarjana linguistik yang berpengaruh dalam bidang semantik, pragmatik, analisis wacana, pembinaan istilah dan pendidikan bahasa Melayu. Beliau telah menghasilkan lebih daripada 60 buah buku, termasuk buku rujukan universiti dan modul latihan guru. Beliau telah berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Universiti Islam Malaysia UIAM serta Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau telah dianggap tokoh yang membawa linguistik moden masuk ke dunia akademik Melayu. Seterusnya, kita pergi kepada peranan Awang Sarian. Yang pertama, perancangan dan dasar baharu. Awang Sarian telah melibatkan dirinya dalam penyediaan dan pelaksanaan dasar MBI, kempen pemartaban bahasa kebangsaan dan memastikan bahasa Melayu digunakan dengan betul dalam kerajaan. Yang kedua, memartabatkan bahasa di peringkat antarabangsa. Beliau mengembangkan pengajian bahasa Melayu di China, Korea dan sebagainya. Dia berperanan besar dalam mewujudkan pengiktirafan luar terhadap bahasa Melayu. Yang ketiga, pendidikan dan kesedaran umum. Beliau sering
menegur salah laku ataupun salah guna bahasa dalam media dan masyarakat, serta mengadakan kempen untuk membangkitkan pemartaban bahasa baku. Seterusnya, peranan Abdullah Hassan. Yang pertama, pembinaan istilah. Beliau telah menghasilkan ribuan istilah sains sosial, teknologi dan pendidikan, menjadikan bahasa Melayu mampu digunakan sebagai bahasa ilmu tinggi. Yang kedua, pengembangan linguistik bahasa Melayu. Buku-buku beliau tentang pragmatik, semantik dan analisis wacana menjadi asas pembelajaran linguistik di universiti. Yang ketiga, pendidikan bahasa Melayu. Beliau menghasilkan modul latihan guru, buku teks dan pendekatan pedagogi yang lebih moden berasaskan linguistik deskriptif. Kemudian, pemikiran Awang Sarian. Yang pertama, bahasa Melayu ialah lambang jati diri sesebuah bangsa. Jika bahasa musnah, maka hilanglah identiti dan maruah sesebuah bangsa. Yang kedua, bahasa Melayu mestilah menjadi bahasa ilmu. Beliau menegaskan bahawa universiti perlu memberi ruang besar kepada bahasa kebangsaan untuk subjek tertentu. Yang ketiga, penolakan bahasa rojak. Katanya, bahasa rojak melemahkan kemampuan bahasa Melayu untuk berkembang sebagai bahasa formal dan bahasa akademik. Tadi kita dah lihat pemikiran Awang Sarian. Jom kita lihat pemikiran Abdullah Hassan pula. Kita masuk pula kepada pemikiran Abdullah Hassan. Tumpuan pemikiran beliau ini adalah lebih teknikal dan bersifat akademik. Pemikiran beliau yang pertama adalah bahasa mesti berkembang melalui pembinaan istilah baharu. Jika tidak, bahasa Melayu tidak mampu bersaing dengan bahasa besar lain dalam bidang sains dan teknologi. Yang kedua, terjemahan adalah kunci pembinaan tamadun. Beliau menekankan kepentingan menterjemah karya ilmiah ke dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, pengajaran bahasa mesti berasaskan linguistik moden. Menghafal definisi tidak mencukupi. Guru perlulah memahami struktur dan fungsi bahasa. Analisis kritis yang boleh saya katakan adalah Awang Sarian mengukuhkan status bahasa Melayu. Abdullah mengukuhkan kandungan bahasa Melayu. Satu memperjuangkan prestij dan satu lagi memperkukuhkan ilmu. Kedua-duanya saling melengkapi. Baiklah, kita pergi pada sumbangan Awang Sarian. Yang pertama, beliau memainkan peranan penting dalam aktiviti penyeragaman bahasa di Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia iaitu MABIM. Beliau juga menulis pelbagai buku dan artikel mengenai linguistik, persuratan Melayu dan pendidikan bahasa seperti pemartaban linguistik dan pendidikan bahasa. Beliau juga dianugerahkan sebagai penghargaan termasuk anugerah pencapaian persuratan sepanjang hayat atas sumbangannya yang tidak ternilai kepada bahasa dan sastera Melayu. Seterusnya, sumbangan yang dilakukan oleh Abdullah Hassan. Beliau telah berkhidmat di Universiti Sains Malaysia USM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dan juga beliau telah pernah menerima anugerah dekan di USM dan juga UIA. Selain itu, beliau juga terlibat secara aktif dalam standardisasi bahasa melalui Majlis Bahasa Melayu Indonesia dan Brunei yang kini dipanggil sebagai MABIM. Beliau juga pernah mengarahkan dan telah menulis banyak karya termasuklah buku-buku linguistik dan buku-buku yang popular bersama Ainun Muhammad. Serta beliau juga terlibat dengan rumah penerbitan keluarga yang menerbitkan buku kanak-kanak dan buku pengetahuan.
Baiklah, kita sudah sampai kepada bahagian perbandingan kritis antara dua tokoh, iaitu Awang Sarian dan juga Abdullah Hassan. Walaupun kedua-dua tokoh ini sama-sama memperjuangkan bahasa Melayu, mereka melakukannya melalui pendekatan yang berbeza, iaitu Awang Sarian lebih menumpukan kepada perjuangan kepada dasar bahasa, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga pemartabatan bahasa di peringkat antarabangsa. Beliau juga menegaskan bahawa bahasa Melayu perlu dihormati sebagai bahasa rasmi negara, digunakan dalam pentadbiran dan dimartabatkan sehingga mencapai status bahasa diploma dan bahasa ilmu. Manakala Dr. Abdullah Hassan pula memberi tumpuan kepada aspek ilmu bahasa, khususnya pembinaan ilmu, istilah dan penterjemahan. Beliau berpendapat bahawa untuk memajukan bahasa Melayu, kita perlu menghasilkan banyak buku ilmu, menterjemahkan karya antarabangsa dan membina istilah baru dalam bahasa Melayu, dan juga dapat digunakan dalam semua bidang taklukan. Jika kita lihat daripada sudut sumbangan mereka berdua pula, Awang Sarian lebih banyak terlibat dalam perjuangan dasar dan pelaksanaan bahasa Melayu. Contohnya semasa beliau di Dewan Bahasa dan Pustaka, serta semasa beliau dilantik sebagai kursi pengajian Melayu di China. Beliau memperluaskan pengaruh bahasa Melayu ke luar negara dan menegaskan kedudukan rasmi bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Sebaliknya, Abdullah Hassan lebih tertumpu pada pemerkayaan kandungan bahasa. Beliau aktif menghasilkan buku linguistik, membangunkan istilah, dan juga beliau mendorong gerakan penterjemah yang besar. Hasil beliau yang besar inilah digunakan oleh pelajar, guru dan universiti hingga ke hari ini. Jadi, melalui perbandingan kritis ini, kita dapat lihat bahawa kedua-dua tokoh ini mempunyai kekuatan dan fokus masing-masing, iaitu Awang Sarian memberi perhatian kepada kedudukan dan bangsa, manakala Abdullah Hassan memberi perhatian kepada ilmu dan pengembangan kandungan bahasa. Kita sudah sampai ke akhir dan penghujung video pada kali ini. Saya harap kamu semua yang menonton video ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai dua orang tokoh yang agung dalam memartabatkan bahasa Melayu kita. Baiklah, sekiranya ada salah dan silap, harap dimaafkan. Sehingga kita bertemu lagi di dalam video yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.